Mengenai bab haji ni, hakikat haji ni salah satu yang selalu jemaah kita dengar tanya pada saya, macam mana tuan sembahyang di Masjid Nabi ni bagi salam ke kiri, betul ke? Tak ada seorang pun ahli fiqh yang menyatakan bagi salam pertama dalam solat itu ke kiri dulu, lepas tu kanan. Tak ada seorang pun. Oh, ini special, ini dapat daripada Jibril khas. Mungkin dah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang dimaksudkan salam ke kiri kanan itu bila kita masuk Masjidil Haram, kita kan disunatkan bagi salam Rasulullah. Kalau kita daripada sebelah kanan menuju makam Rasulullah, memanglah Assalamualaikum ya Rasulullah, toleh ke kiri arah ke makam. Kalau kita daripada sana, makam sebelah kanan, Assalamualaikum ya Rasulullah minni wa minkum, toleh ke kanan. Kalau kita tegak, tak payahlah toleh, terus saja. Ini ketika saya menunaikan haji tahun 82, semua saya alami. Satu hari itu saya masuk ke Masjid Nabi, dan macam mana saya dapat duduk baris yang pertama, macam belakang imam, sebelah kanan sikit daripada imam, betul-betul depan makam Rasulullah, saf yang pertama ya. Jadi ketika itu saya bagi salam lah, Assalamualaikum ya Rasulullah minni wa min ummatikum. Baca selawat Nabi sekejap. Itu tahun 82 ya. Duduk sekejap, berzikir, solat. Tak lama tu, ini pengalaman saya, Mak Ali tinju tu ya, rupanya dia naik haji. Dia duduk sebaris dengan saya 2-3 orang sebelah kiri. Dapat jugalah peluang ya. Jadi memanglah saya bagi salam Rasulullah, pandang aja ke makam dia. Saya pun pelik macam mana Imam Ishaq mengajar kalau solat di Masjid Nabi bagi salam pertama yang sebaik-baiknya bagi salam ke kiri baru ke kanan. Ini top rahsia. Padahal apa dia? Tak ada seorang ulama fiqh pun yang menyebutkan salam solat yang pertama itu toleh ke kiri. Tak ada. Seorang pun tak ada. Munasabah tak? Imam Ishaq ajar itu. Munasabah. Imam Ishaq ni jadi imam dah lama. Dia bukan orang jahil. Dia dalam agamanya. Banyak hadis-hadis ayat Quran, kata-kata ulama dia hafal. Macam orang pondok juga. Saya dah lama ikut dia. Tapi entah macam mana saya pun pelik macam mana. Begitu juga ya, Tuan Guru Imam Ishaq itu mengajar, membagi faham kepada khalifahnya, majlis tawajuh itu adalah majlis para masyaikh yang bawa tawajuh itu syekh dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kita yang bertawajuh ni hanya menumpang saja. Saya sendiri pun tak pernah dengar Imam Ishaq cakap itu. Apa yang saya dengar, majlis tawajuh itu antara tujuannya yang penting ialah supaya Allah kurniakan kita keberkatan para syekh yang ada dalam silsilah. Keberkatan. Karena itu ketika bertawajuh hendaklah jaga adab. Betul-betul. Ini diubah. Majlis tawajuh itu adalah majlis syekh. Para syekh datang, kita hanya menumpang. Sebab itu kena jaga adab. Wire amplifier pun tak boleh cross tengah-tengah. Nanti takut tersepak syekh, jatuh syekh ya. Letak bawah kapet pun tak boleh, walaupun tertutup. Mesti disambung keliling. Bila saya bawa tawajuh, kononnya syekh yang bawa tawajuh itu bagi ucapan Rabbal Alamin, barulah saya Rabbal Alamin. Berarti majlis tawajuh itu majlis para masyaikh datang di seluruh dunia ya. Ini memang Imam Ishaq tak ajar gitu. Yang Imam Ishaq ajar, saya pun dengar ya, kita bertawajuh itu harapan besar kita ialah untuk mendapat syafaat Nabi dan keberkatan seluruh masyaikh yang ada dalam silsilah. Kerana itu hendaklah dijaga adab, jangan salah adab. Jauh ya, ditukar kepada majlis tawajuh itu adalah majlis para syekh datang seluruh dunia. Syekh Ba'udin dah, Syekh Abdul Wahab Rokan dah, Syekh Umar, semua datang. Bak tawajuh kita menumpang. Ini sudah meleset jauh tuan-tuan ya. Jauh. Tak betul ya. Memang tak betul. Kan perbezaannya kan jauh ya. Imam Ishaq kata saya takkanlah saya bodoh. Majlis tawajuh ini harapan besar kita ya,
yang kita harap sangat supaya Allah kurniakan kita yang bertawajuk syafaat Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, keberkatan para syekh. Ini ditukar, majlis tawajuh tu majlis para syekh. Kita hanya numpang tawajuh, numpang semangkuk tawajuh pada mereka. Lain kan? Lain tuan-tuan ya. Sehingga kalau tempat itu selalu dibuat tawajuh, tiba-tiba tak dibuat tawajuh, itu salah besar. Karena nanti kalau malam itu ada tawajuh, tak buat tawajuh, syekh-syekh seluruhnya datang. Siapa nak tanggungjawab? Tak ada siapa nyambut. Pelik tak? Yalah, kalau saya Baudin daripada Uzbek, daripada Bukhara jauh ya. Tengok-tengok kita tak ada. Kan kita selalu dengar ya, antara kesalahan Arkom itu ialah mereka mengadakan majlis yaqadah, majlis zikir yang kononnya didatangi oleh Syekh Suhaimi. Apa bezanya kalau gitu? Kalau Arkom didatangi oleh Syekh Suhaimi, kita didatangi oleh syekh-syekh dalam tarekat Naqsabandiyah. Apa beza? 2 kali 5 lah. Ini pasal apa tuan-tuan? Berpegang hakikat telajak. Dia berpegang pada hakikat tapi sudah telajak. Telajak tafsirannya. Imam Ishaq, saya sendiri dengar beberapa kali ya, dia cukup marah kalau ada jemaah bertawajuh dengan niat nak tengok si itu si ini datang. Kata Imam Ishaq, kalau bertawajuh nak tengok si itu si ini pakai jubah putih, jubah apa kelabu, hari Jumaat kamu pergilah ke masjid. Hari Jumaat di masjid ramai orang pakai jubah, nampak betul orang. Kalau ada Imam Ishaq bercakap itu, takkan dah dia ajarkan majlis tawajuh tu majlis para syekh. Bukan. Majlis tawajuh tu kita lah, majlis kita.